Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Saya Cikgu Zulkifli bin Muhammad, Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual dari SMK Tuanku Ampuan Najihah atau Nagori Art School, Seremban Negeri Sembilan. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sedikit ilmu kepada semua. Tajuk inovasi saya pada hari ini ialah medium arang dalam pendidikan seni visual mengubah segalanya. Saya sebagai seorang guru pendidikan seni visual sering terdengar keluhan dari anak murid saya. Cikgu, saya boleh lukis, tapi bila nak mewarna dengan menggunakan cat air, lukisan saya hancur, cikgu. Ini adalah kerana bukan semua murid dapat mewarna dengan baik. Perkara mewarna ini memerlukan penumpuan dan latihan yang konsisten. Oleh itu, saya terpanggil untuk membuat sesuatu. Tapi, macam mana saya dapat bantu mereka? Khasnya kertas 2 Pendidikan Seni Visual, SPM nanti. Di mana latihan dalam waktu yang singkat, tapi masih boleh mendapat markah yang baik. Sebelum ini, markah mereka dalam lingkungan C, D dan E. Jadi, saya mendapat satu idea. Apa kata saya perkenalkan murid yang kategori sederhana dan lemah ini menggunakan medium kering, iaitu cakul atau arang. Ini adalah kerana kalau mereka mewarna menggunakan cat air, mereka kurang mahir dan akan menjejaskan markah mereka. Tapi, jika menggunakan media kering iaitu arang, murid hanya perlu memahami konsep terang dan gelap. Maksudnya, mereka perlu memahami konsep ton gelap ke cerah. Begitulah sebaliknya. Berbanding dengan warna, mereka perlu mahir menggunakan warna yang tepat untuk mewarna objek dan sebagainya. Jadi apabila mereka menguasai konsep ton gelap ke cerah dan sebaliknya, saya pasti karya apa pun mereka dapat hasilkan dengan baik. InsyaAllah. Mari kita saksikan latihan demi latihan anak murid saya lakukan dalam aktiviti melukis, khasnya untuk menjawab kertas 2 Pendidikan Seni Visual SPM. Baiklah penonton semua, mari saya kongsikan sedikit cara yang mudah dengan menggunakan arang untuk menghasilkan karya yang simple. Okey, bahan-bahan yang diperlukan antaranya ialah cakul, pemadam jenis pensel jenis ini dan tisu dan counter box. Maksudnya bahan tidak terhad. Boleh gunakan apa saja asalkan ia akan menghasilkan tekstur. Mulakan dengan perkara basic ya, karya yang simple ya. Untuk contohlah saya nak menghasilkan rumput di atas batu ke atas tanah ke, saya buat ya. Okey, main ya dengan tekstur. Tak ada masalah, jangan risau. Sebab dia kalau salah, dia boleh overlap balik. Kita akan pakai menggunakan pensel untuk menghasilkan tekstur seperti rumput.
Ataupun kalau tak tu, kita boleh pakai pemadam. Sekiranya kita tak puas hati, kita boleh overlap balik. Sebab benda yang dekat, dia akan lebih nampak jelas. Dan di belakang semakin jauh, dia akan semakin pudar warna dia. Jadi dia nampak perspektif. So, menampakkan ruang. Okey, untuk mendapatkan tekstur bawah untuk macam nak buat tu, kita boleh teknik rub balik untuk dapatkan tekstur macam tanah ke, bukit ke, ataupun batu ke. Dan kita boleh rub yang mana kita nak dapatkan tekstur dia tu. Dan budak akan dapat on the spot. Kalau dia mewarna, dia kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi sebab warna yang dia pilih tu belum tentu yang betul. Okey, so sekarang ni dia nak nampakkan tekstur tu, tambahlah dekat tu batu tu, yang tempat yang gelap-gelap. Dia boleh alat yang digunakan tidak terhad. Apa sahaja yang boleh dapat menimbulkan bentuk. So jadi budak boleh explore benda ni, explore bahan, penggunaan bahan tidak terhad. Jadi dia boleh seronok lah sebab apa sahaja dia boleh gunakan kreativiti dia untuk menghasilkan karya dengan cara dia. So kalau nak detailing lah. Kita tempat ni gelap, ada crack ke. Itu last lah sebab kalau kelas SPM dia 3 jam paper ni di dalam dewan. So dia akan boleh explore untuk dapatkan tekstur. Impaknya, penggunaan cakul atau arang akan dapat membantu pelajar yang sederhana dan lemah mendapat markah yang lebih baik dalam Kertas 2 Pendidikan Seni Visual SPM. Assalamualaikum. Ini Mak Syamil punya karya lukisan ya. Apa yang penting dalam karya ni saya rasa ialah dia punya expression diri dia ahli dalam karya. Dia punya stroke ya. Ini bukan budak sekolah punya stroke. Ini orang yang dah grad universiti punya stroke. Kita kan. Orang nak cari stroke macam ni, saya pun tak ada buat stroke macam ni. Tapi dia punya stroke tu memang cantik. Memang artistik. Assalamualaikum. Saya Cikgu Dayani binti Muhammad Idris daripada SMK Bukit Saujana. SMK Bukit Saujana ada membuat kolaborasi bersama Sekolah Menengah Kampung Baru Sirusa dan Sekolah Menengah Pasir Panjang dengan membuat bengkel teknik menjawab Kertas 2 PSV SPM. Okey, daripada bengkel tersebut kami banyak menggunakan teknik yang diajar oleh Cikgu Zulkifli bin Muhammad, iaitu Guru Cemerlang PSV dan Ketua Pentaksir Negeri Sembilan PSV. Okey. Teknik yang kami gunakan, ini. Okey. Teknik yang kami ajar pada murid kami adalah menggunakan teknik campuran cakul dan soft pastel. Okey, antara kombinasi yang menarik. Okey. Ini adalah antara markah yang kedua tertinggi, iaitu 42/50. Okey, menarik kan? Kalau sebelum ni pelajar kami hanya menggunakan teknik menggunakan watercolor, tapi kali ini kami membuat kelainan. Ini juga adalah hasil pelajar yang tertinggi, okey, yang pelajar capai untuk Kertas 2 PSV SPM percubaan baru-baru ni, okey, dengan skor 43/50. Okey. Okey, nampak lebih menarik, menonjol dibanding teknik yang digunakan memang sangat baguslah. Okey, nampak perkembangan dan perubahan yang pelajar gunakan untuk menjawab Kertas 2 PSV kali ini, dan markah mereka pun lebih tinggilah dibandingkan sebelum ni. Akhir kata, terimalah pantun dari cikgu. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang dituju. Ilmu itu untuk ditimba, bukan semata dibiarkan berlalu. Dengan ini tamatlah sudah sedikit perkongsian ilmu dari cikgu. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.